penting sebenarnya first impression. So jagalah muka kita. Salah, sama je, semua kulit tu sama je. Cuma yang mempengaruhi kita punya ni adalah perbezaan hormon. Lelaki banyak testosteron tu yang senang sikit naik jerawat. Okey, bangun-bangun wajib akan terus cleanser, lepas tu akan toner, moisturizer, sunscreen. Malam pun sama, siap kalau pakai makeup, double cleanser siap, toner, moisturizer, serum pun ada. Okey, dulu saya buat daripada shampoo terus pakai ke muka, pakai ke badan. Tapi sebenarnya kita kena asingkan cleanser, moisturizer, sunscreen. Habis-habis malas, 3 ni wajib. Zaman sekarang ni kita dinilai daripada muka, like it or not ke, makcik-makcik nak beraya nanti akan tengok muka, muka kotor dia ni mesti jahat. Muka kusam dia ni mesti perangai tak elok. Jadi please, penting sebenarnya first impression. So jagalah muka kita. Tak suka buat skincare rutin tu, dia macam malas lah, macam tak payahlah kot, pakai air dengan sabun je lah. Zaman sekarang kita kena jaga elok-elok. Pencemaran teruk sangat, kita punya lifestyle pun busy. So jaga kulit elok-elok.